Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Nu'man Hani Jamal dalam Bicara Rahmah versi Aisar. Selamat menyambut bulan Ramadan. Jadi kali ini kita punya podcast kita nak sembang lebih dekat, lebih dalam, lebih menjiwai. Kita nak telusuri bulan Ramadan ni. Sebab bulan Ramadan kita pun tahu dia bukan bulan yang satu macam hudud. Kita kena puasa, kena solat, kena bangun malam semata-mata kerana tanggungjawab dan hukum dan sebagainya, tetapi dia adalah satu bulan untuk merawat hati kita, merawat minda kita dan fizikal kita pun. Jadi kita nak faham, dan sebab itu pada hari ini kita menjemput satu tokoh yang semua orang kenal lah. Saya ingat pendengar-pendengar di radio, TV, media sosial, iaitu Al-Fadil Ustaz Izhar Nazri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun nama juga dikenali sebagai Da'i Izhar ya. Da'i Izhar. Allahu Akbar. Sehat-sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustaz Nu'man Hani Jamal. Ya. Masya Allah. Saya sekali dengar dah boleh terus hafal lah sebab unik nama Ustaz. Unik ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz okey Alhamdulillah sehat. Ustaz dari mana dia? Asal mana Ustaz? Saya lahir di Tampin Negeri Sembilan tapi membesar di KL. Jadi kalau suruh saya cakap Negeri Sembilan saya tak pandai. Oh, kenapa tu? Sebab memang KL. Oh, okey. Nampak gaya saya pun gaya KL dah. So memang asal memang membesar di Kuala Lumpur. Apa lagi Ustaz nak tahu? Okey, saya nak tahu Ustaz ada keluarga, isteri berapa ramai? Okey. Okey, dah berkeluarga lah. Biasanya zaman-zaman Ustaz sekarang ni, filem-filem ni menunjukkan tentang isteri yang ramai dan sebagainya. So, macam mana Ustaz? Soalan pertama kita. Soalan pertama, anak yang ramai. Alhamdulillah, ada 3 orang anak. Alhamdulillah lelaki. Dan sikit latar belakang lah kot kan. Latar belakang, saya graduate dalam bidang psikologi. Dan dalam bidang tu kita ada 2 concentration in counselling, concentration in clinical. So saya ke arah concentration in clinical. So clinical tu lebih kepada apa saja yang berkait dengan abnormality mental manusia lah, depression, anxiety, schizophrenia dan sebagainya. Okay. So bahkan assignment kita orang pun memang kita orang pergi ke hospital bahagia lah untuk buat kajian. Itu yang nak tahu juga. Mungkin ramai dalam kalangan pendengar ni yang juga mungkin baru kali pertama mendengar daripada Ustaz Izhar Nazri. Nak kenal Ustaz Izhar ni, apa yang Ustaz buat. Maknanya saya secara personal saya kenal lah. Saya selalu follow Ustaz banyak dengan live-nya kan. Lepas tu dengan ceramahnya saya pun suka layan juga kadang. Best. So sebenarnya apa yang boleh secara ringkas, apakah yang Ustaz lakukan? Adakah syarikat sendiri ke? Boleh explain sikit lah. Secara ringkasnya, saya run 2 company. Satu company training. So memang saya buat full time buat training khusus dalam kesihatan mental wellness dan juga motivation. Dan juga company publishing. Saya juga menulis buku. Dan part of that, saya juga appear dalam beberapa rancangan-rancangan TV dan juga radio lah. So yang sekarang ni saya panel untuk program Tanyalah Ustaz, Tazkirah Malam Jumaat, Forum Perdana Hal Ehwal Islam, dan juga kalau di radio setiap minggu saya ada di Radio Astro Zayan FM. Orang tanya soalan, cerita masalah, dan saya dengar masalah. So setiap minggu inilah muka dengar masalah. So itu yang saya buat sekarang lah, fokus pada tu training, menulis dan juga adalah buat konten juga sikit kat social media. Okay Ustaz, sebab kita podcast kali ni kita nak bercerita tentang Ramadan. Okay. So Ramadan, kita nak tanya dari perspektif peribadi Ustaz dululah. Dari segi Ramadan ni sebenarnya how deep ataupun how impact Ramadan ni terhadap diri Ustaz sendiri. Okay. Mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu ke, mungkin boleh dikongsi yang jarang lah Ustaz kongsi kat live ke kan. So kongsi eksklusif kat sini kan. Kongsi di sini. Saya membesar dalam keadaan bila saya dengar Ramadan je saya tak suka. Okay. Sebab saya merasakan bahawa Ramadan tu itu adalah satu bulan yang terlalu banyak restriction untuk saya. Since saya bukan dibesarkan dalam kalangan orang Melayu. Saya bukan sekolah agama, bukan sekolah Melayu. Saya sekolah mana? Saya daripada tadika dan sampai sekolah pun saya sekolah Cina. Masya Allah. So saya membesar dalam komuniti Cina. So saya membesar dalam komuniti yang
kalau bab agama ni dia bukan nombor satu. Yang penting adalah akademik. Matematik mesti A, kan? Sains, menulis itu mesti kena perfect. So agama tu diambil sekadar perlu saja. Maksudnya kalau ada subjek kelas pergi, tapi just for the sake of kelas saja. So tak ada environment yang membantu saya untuk memahami Ramadan tu dengan cara yang lebih rahmah. Sebab saya rasa macam bila Ramadan je kena puasa je lapar je bagan, bagan je nak marah orang. Jadi saya pun memang setiap azan yang saya dengar tu seperti azan maghrib. Saya rasa dah maghrib ni, walaupun sama kan, aku sudah maghrib ni, belum lagi dah maghrib ke belum, tak sabar-sabar nak tunggu maghrib. Sebab saya rasa itu satu fasa penyiksaan untuk saya. So untuk tidak klise, memang Ramadan adalah satu bulan yang tidak berapa rahmah untuk saya. Okey. Sampailah satu ketika bila saya dah keluar, dah habis belajar, dan juga saya bertemu dengan orang-orang yang Allah hantar, orang-orang baik-baik yang hantar untuk tunjukkan saya bahawa sebenarnya Ramadan inilah lubuk untuk kita ni jadi orang yang lebih fleksibel, dan juga sebenarnya Ramadan inilah bulan yang lebih manusiawi. So nanti mungkinlah saya akan kita share nanti. Cuma sekarang ni saya nak share lah guys, kalau lah ada yang rasa macam Ramadan ni satu Ramadan yang akan menyeksa dia, saya pun rasa benda sama juga dulu. Ramadan satu fasa yang tak sabar-sabar nak habis, sebab biarlah nanti raya lah nanti kan. So saya ingat saya pun pernah lalu fasa tu, dan ada key point yang mengubah mind saya, jadi ada mind shifting untuk merasakan Ramadan dia bukan begitu. Ramadan adalah Ramadan bulan yang penuh dengan rahmah dan sangat manusiawi untuk kita ni. Okey, alhamdulillah. So Ustaz, ramai yang kat luar sana bila masuk bulan Ramadan, ada sesetengahnya dia rasa macam anxiety ke apa istilahnya yang lebih sesuai, mungkin Ustaz boleh betulkan. Tapi maknanya dia rasa macam berat lah, macam Ustaz cakap tadi. Dia macam dia nak kena buat itu, nak kena buat ini, nak kena bangun pagi. So nak tanya, sebenarnya apa seperti yang Ustaz explain tadi, adakah begitu yang sepatutnya realiti bulan ini? Maknanya bulan ni memang inilah bulannya. Adakah bulan ni memang bulan untuk kita nak perah diri kita supaya kita jadi stres yang bagus ke, ataupun sebenarnya cara kita berfikir, cara kita memahami ke, ataupun di sana ada sebenarnya rukhsah bagi setengah pihak? Mungkin secara ringkas Ustaz. Okey. Secara ringkas ya, dalam bulan Ramadan saya ingat kita ada beberapa KPI yang masyarakat kita telah letakkan. Maksud kita dibesarkan dalam KPI yang somehow dia buatkan Ramadan tu jadi tak best. Apa? Pertama, KPI-nya adalah dalam bulan Ramadan kita mesti khatam Quran. So kita kena akui bahawa bukan semua orang lancar baca Quran. So for those yang memang baca Quran dalam keadaan tersekat-sekat, baru Iqra 2, baru Iqra 4, dia akan rasa dia loser. Dia akan rasa Ramadan is not for me. Hang boleh lah hang memang tilawah Quran, anak ustaz ustazah pula kan, kena pula anak ustaz Luqman, memang pandailah aku ni anak yang tak apa ustaz sangat. Jadi bila dia dengar saja ustaz cakap kita kena khatamkan Quran, kena pula dia dengar ustaz tu cerita Imam Syafi'i khatamkan 60 kali bulan Ramadan. Jauhnya aku nak masuk syurga rasanya kan, rasa macam jauh sangat rasa. Jadi dia rasa macam instead of aku nak pulun, which is aku takkan sampai, biar aku back off. So orang kan back off, dia akan tinggalkan. Daripada aku baca Quran, tak apalah, aku pun memang tak lepas pun, aku baca Facebook je lah. Jadi somehow kita takut datang satu generasi yang dia meninggalkan sesuatu sebab dia rasa macam terlalu susah. Walau tak ada pun satu kewajipan untuk selesaikan Quran 30 juzuk dalam sebulan ni. The pressure tu datang disebabkan KPI. Kadang-kadang kita duduk surau, betul kita ada grup-grup tadarus kan. Jadi kadang kita duduk dalam grup tadarus tu, dia ada yang pandai lancar baca Quran, ada yang dia ni guru, dia ni pandai komen. Jadi kita ni yang Iqra 4 ni, kita rasa macam pressure lah, dan kita akan esok tak datang dah. Tu bab Quran. Yang kedua adalah KPI dari segi anak-anak. So kita menekan anak-anak untuk kau mesti kena puasa. Anak baru 3 tahun setengah, kau kena puasa sebab mak nak latih kau ni. So anak-anak dia tak, bila dia dibesarkan dalam kita pun tahu yang itu bukan umurnya lagi untuk kita tekan untuk berpuasa, tapi kita nak supaya kita boleh flex dengan orang bila hari raya nanti. Tengok anak aku umur 4 tahun puasa penuh. Bagi kita itu adalah satu trofi. So siapa yang akan terkesan? Anak sebab dia tak dapat enjoy dia punya childhood dia.
dapat makan yang dia suka, dapat bermain sebab badan dia lemah. Sebab tu nutrien diperlukan. So itu part kedua. Maknanya kau kena puasa daripada kecil, kau kena puasa. Dan kalau boleh lahir-lahir dah kena puasa dah. Supaya dia boleh cerita kat orang lain betapa hebatnya anak dia boleh berpuasa di bulan Ramadan penuh. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah part bila kita sentuh bab tarawih contoh. So lain orang lain kapasiti dalam dia laksanakan ibadah. Ada orang dia mampu untuk 20. Kan? Ada orang dia mampu untuk 8. Tapi dan saya ingat lagi Ustaz, ni saya just nak share lah Ustaz. Ada satu masjid tu saya bagi kuliah tarawih. Dekat negeri mana? Negeri yang dekat-dekat je sini. Okay. Kan? So bila saya bagi sebelum tarawih, dia ada ceramah macam tazkirah pendek tarawih lah kan. Okay. So saya mau tazkirah. Kalau saya tazkirah kat masjid, berdiri pula, bukan duduk kat kerusi. Memang macam khutbah dah lah. Mau kita mestilah beribadah. Okay, tarawih. Masjid tu buat 20. Saya memang buat 8. So bila saya bagi salam, kan penceramah dia duduk soft pertama. Jadi habis 8, saya nak bangun, saya nak balik. Bila saya bangun tu, saya tengok semua pakcik-pakcik buku-buku semua macam ni lah. Dan saya macam, saya boleh baca subtitle kat muka dia macam, sembang kencang, kau 8 je kau buat. So kita rasa macam kita kalau buat 8 rakaat tu kita macam loser dah kita rasa. Kita rasa macam kita ni teruk sangat dah. Jadi end up kita push diri kita. Saya punya pendapat, by right, ibadah itu perlu untuk dinikmati. Bukan sesuatu untuk buatkan kita makin terseksa. Bahkan Nabi SAW pun bagi tahu pada Bilal, wahai Bilal, rehatkan kami dengan solat. Sebab solat itu menjadi penyejuk batin Nabi SAW. So sepatutnya solat itu menjadi satu enjoyment. Kita menikmati, kita tak sabar nak buat ibadah tersebut. Tapi bila end up Ramadan tu ditekan dengan KPI yang kadang-kadang unnecessary. Kenapa saya sebut unnecessary? Lain orang, lain kesempatan masa. Contoh, dia anak baru lahir. So macam mana dia nak make sure dia boleh 20 rakaat macam orang lain yang mungkin belum ada anak ataupun anak dah besar-besar. So kita mungkin baru-baru ni ada satu pelajar tahfiz, dia datang kat saya, umur dah 20 lebih lah. Dia kata, Dai, saya rasa saya teruk lah. Kenapa? Saya ni sebelum ni saya mengulang bacaan Quran sehingga 30 juzuk. Sekarang ni saya kerja saya ni 12 jam. Jadi saya balik, saya dah penat, saya tak sempat nak mengulang. Saya rasa macam teruk sangat lah. Sebab bagi saya, kita telah memisahkan ibadah tu dengan urusan dunia. So dia tak realise yang kau 12 jam kau kerja tu pun bukankah itu juga adalah ibadah. Jadi kekuatan, kesempatan orang dalam nak execute KPI yang masyarakat letak tu, tak semua orang boleh. Jadi dia akan rasa dia terseksa dan dia rasa dia loser. Okay. So sebenarnya bila Ustaz tu buat tu, so what is the real and the most suitable, yang paling sesuai KPI yang dia yang kata apa untuk public ni KPI yang patutnya kita letakkan, adakah pada kuantitinya ataupun pada kualitinya, atau macam Ustaz kata tadi, ibadah ni satu benda yang sepatutnya dinikmati. So macam mana nak stabilize benda tu, dan mungkin boleh explain sekali tentang saya campurkan sekali dengan ada satu soalan daripada seorang peminat Ustaz juga. Dia kata, saya ni anak macam Ustaz cakap tadi, anak umur kecil. So dia memang tak boleh nak pergi semayang tarawih. Dia nak pergi, perempuan, dia mesti nak pergi masjid. Tapi tak boleh sebab kalau pergi nanti anak dia lari, bising, apa je, dia kena jaga kat rumah. Habis suami je yang pergi. So macam manakah cara dia untuk mendapatkan juga kelazatan Ramadan tu sendiri, kan? Sedangkan dia tak berpeluang untuk nak dapat pergi ke masjid, iktikaf, tak boleh. So macam mana pandangan Ustaz? Okey. Pertama sekali, saya nak kena clarify dekat part bila satu orang itu beribadah. Saya tahu dia punya semangat dia macam sikit bila Ramadan ni, especially yang 10 awal, 10 hari pertama, 10 hari pertama, 5 hari pertama, kadang 2 hari pertama kan, ikut iman masing-masing lah kan. So dia punya semangat tu ada. Sampai tahap, saya ingat lagi kisah semasa zaman Nabi SAW, yang lelaki jumpa dengan Nabi dan bagi tahu, aku nak berpuasa, aku tak nak berbuka. Aku nak ibadah je dan aku tak nak rehat. Dan aku nak salat je, aku tak nak berkahwin. So bila Nabi dengar macam tu, kalau kita ni macam orang, kau ni memang dah ahli syurga ni, kau ni memang ke depan kau, kalau tak tingkat 6, tingkat 7 dalam syurga, itu je kau punya tingkat kau kan. Kita rasa begitu. Tapi tidak bagi Nabi SAW. Nabi tegur perbuatan tersebut. Nabi kata setiap perkara ada hak yang perlu untuk dipenuhi, bahkan tubuh badan kamu, ahli keluarga kamu. Jadi bila kita dengar hadis tu, keadaan tu, soalan dan jawapan Nabi,
maka kita faham bahawa dalam ibadah pun kita tak boleh keterlaluan. Walaupun kau semangat. In psychology, Ustaz, dia ada satu term dipanggil sebagai, kalau Ustaz pernah dengar ataupun pernah masuk dalam program-program, Ustaz pernah tak macam masa sekolah dulu, ceramah yang macam cerita pasal mak ayah meninggal tu. Oh, biasa. Balik-balik ke depan pintu banyak kasut, Allah. tengok mak meninggal, menangis kan. Itu selalunya nak dekat dengan SPM, GPSR kan. Atau cakap macam tu akan ada lah. So kita akan nangis teruk lah dalam ceramah tu. Tapi end up kenapa kita keluar je surau, keluar je dewan, kita dah tak rasa dah apa-apa. Tetap malas macam biasa, tetap tak buat pergi sekolah. Betul. Dan kita pernah pergi program motivasi semangat ni. Oh, menjerit-jerit, semangat-semangat. Which is tak salah pun. Tapi masalahnya kenapa bila kita balik je daripada program tu, kenapa semangat dah tak ada? Ya. Tetap juga kerja kita punya kualiti tetap yang sama. Kerana dalam psikologi, motivation bukan tajuk utama. Okay. Motivation tu dia hanyalah supplement, dia hanyalah assist kita untuk buat sesuatu. Sebab dalam ada satu jurnal artikel, dia buat kajian, motivation, emotion hanya bertahan maksimum 24 hours. 24 hours? So make sense lah. Kita datang program motivasi, nangis-nangis, balik tetap juga perangai sama. Tetap pemalas nak semayang. Sebab kita hanya berasaskan motivation. Dan itu juga komplimen pada kenapa ada orang, dia masuk bulan Ramadan, semangat pada awal, hujung datang. Kerana hanya berdasarkan dan bergantung pada motivation saja. Tapi kita bukan ke manusia adalah makhluk emosi. Macam mana? Yes. So dekat part situlah dia ada dua pecahan dalam in psychology. Kita ada extrinsic dan intrinsic motivation. So motivation dia terbagi pada dua, extrinsic, intrinsic. So extrinsic ni apa? Sesuatu yang bersifat eksternal. Kita tengok video-video kat YouTube, rasa semangat nak berubah, bantu tidur. Esok tetap juga jalani kehidupan seperti biasa kan. Extrinsic, tak tengok bank account kita hujung bulan pun dah jadi extrinsic motivation. Ya Allah, tinggal RM2 ni, macam mana aku nak beli beras ni, contoh kan. So tu extrinsic motivation, dia boleh bertahan not more than 24 hours. Tapi yang kuat tu apa? Intrinsic motivation. So intrinsic motivation tu sesuai dan kena dengan apa yang Nabi ajar dalam agama. Apa dia? Intrinsic motivation ni adalah big why. Big why. Our bigger purpose. Kenapa you nak masuk Ramadan? Kenapa you nak kena buat tarawih? Kenapa you nak kena baca Quran? Sebab most of us, termasuk saya lah sekalipun, kadang-kadang kita tarawih sebab pakcik tarawih. Okay. Tengok mak tarawih, saya pun tarawih lah. Ni kenapa khatam Quran? Dah Kak Leha, Kak Nap, Kak Som tarawih, saya baca Quran, saya pun baca Quran lah. So dia tak ada that kind of a main purpose. Niat tu kenapa kau nak buat? Hanya sekadar ikut-ikutan. Bila kita ada firm niat, kenapa kau masuk Ramadan? Kenapa kau kena puasa? Okay. Jadi itu yang akan jadi intrinsic motivation yang boleh buatkan kita bukan takat boleh habiskan Ramadan ni, tapi keluar Ramadan kita tetap bawa dan carry that motivation. Okay, lepas ni kita nak tahu dengan lebih lanjut intrinsic tu macam mana, niat, what is the best, yang apakah niat yang betul. Kadang kita niat tu kita rasa betul tapi tak betul. Kita berehat seketika, kita sambung selepas ini. Okey, Alhamdulillah kita bersambung kembali dalam Bicara Rahmah versi Aisar bersama dengan saya Nu'man Hani Jamal dan Ustaz Da'i Izhar Nazri. InsyaAllah Ustaz, tadi Ustaz kata ada dua jenis kan? Intrinsic dengan extrinsic. Extrinsic dan intrinsic. So basically macam Ustaz cakap tadi, intrinsic ni adalah kita ada mindset yang betul, mindset yang luas, niat dan sebagainya. Saya pun banyak juga sharing dalam tazkirah saya, which is yang membezakan antara seorang yang berjaya dengan seorang yang tak berjaya, antaranya adalah mindsetting yang betul. So mungkin untuk spesifik khusus tentang Ramadan ni, what is our mindsetting yang sepatutnya kita letakkan sebagai seorang Muslim? Apakah mindsetting ni? Intrinsic tadi. Intrinsic. Maaf Ustaz. Okey, silakan Ustaz. Okey, intrinsic ni juga dia ada beberapa pecahan juga. Saya ringkaskan lah. Nanti podcast dia jadi 3 jam pula. Kan? Dia mengikut kepada level kita dalam purpose life kita. Contoh kan. Bila kita ni umur 12 tahun. So kita punya intrinsic motivation kita apa? Kita mungkin nak mainan baru. Kita mungkin nak ada PlayStation kan. Kita buat sesuatu tu sebab kita dijanjikan bahawa kalau kau dapat straight A ni, mak beli kau basikal baru. Itu 12 tahun punya intrinsic motivation. I see. So aku nak ni sebab aku nak dapat ni. Dia dalaman. Dia nak reward tu. Sebab itu memang motivate. Itu dah diletakkan sebagai purpose dia. Tapi dan sama juga kalau masa dulu, masa kita
anak-anak dulu kan, kanak-kanak dulu, mak kata macam ni, mak kata engkau buang sampah, kita akan cakap lah nanti lama, malam lama, semalam kan dah buang, gini buang juga kan. Jadi mak akan cakap kalau kau buang mak bagi kau RM1. Jadi kita pun sebabkan ada RM1 tu, kita pun buanglah sampah. Okey. Tapi bila sekarang ni dah dewasa, umur dah 30-an, 40-an kan, mak minta tolong buang sampah. Kita tak minta lagi dah RM1. Tapi kenapa kita buang juga sampah? Kerana kita punya intrinsic motivation telah upgraded. Kita tidak lagi sebabkan RM1 itu intrinsic motivation kita, tapi disebabkan kasih kita pada ibu, kasih sayang kita pada mak. Love itu yang menyebabkan aku buat sebab mak. Sebelum ni kita buat sebab mak juga, tapi kat pertengahan tu ada duit. Dan tak salah pun benda tu. So sama juga dalam konteks kita beribadah, kita nak memanfaatkan Ramadan ni. Memang kita dijanjikan dengan pahala sekian-sekian, kita dijanjikan dengan fadilat sekian-sekian, which is tak salah. So kita tengok kita punya level. So bila kita dah sampai satu level yang kita rasa macam dia bukan tentang fadilat dah. Aku memang nak buat ni sebab aku nak Tuhan terima aku je. Aku nak Tuhan suka aku je. Aku nak Tuhan ni redha aku sebagai hamba je. Tak apalah aku sujud macam mana pun, aku zikir macam mana pun, aku ulang alik masjid surau pun, moga-moga susah aku kat sini, Allah hilangkan susah aku kat sana. So tu intrinsic motivation. Dan intrinsic motivation sahabat sama. Semua nak bersama dengan Nabi dalam syurga. That's it. Allahu Akbar. Dia orang berkorban jiwa, harta, keluarga, sebab semua orang nak bersama dengan Nabi dalam syurga. Dan intrinsic motivation mereka clear. Itu termasuk dalam love ke, reward ke, macam mana? Nah, sebab kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Contoh, saya ambil satu contoh, Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika di fasa nazak dan isteri dia pelik, kenapa muka tak macam nazak, macam happy, seronok sekarang ni dah, kenapa kan? Maka dia kata, kenapa pula aku tak seronok? Kerana lepas ini aku dapat bertemu dengan kekasihku Nabi SAW. Sebab itu memang intrinsic motivation mereka buatkan mereka ni boleh kuat berjuang walaupun penat, walaupun sakit, walaupun dia menuntut pada mujahadah, tetapi mereka bergerak ke depan. So soalan saya adalah, apa intrinsic motivation kita ni nak masuk Ramadan as a orang awam macam saya ni? So orang awam ni, orang untuk orang macam kita ni adalah kita nakkan keampunan Allah yang Allah janjikan. Diampunkan dosa-dosa yang lalu. Kita nak Allah Subhanahu Wa Taala tambah rahmat dalam hidup kita, dan kita nak Allah terima kita. So ini semua intrinsic motivation yang kita kena. Sebab tu antara benda yang kita kena buat adalah kita baca fadilat-fadilat amal ni kan, supaya adalah motivation untuk kita ni bergerak. So intrinsik tu dia mesti jelas, dia datang daripada dalam, dia bukan faktor luaran yang menekan kita untuk buat. Jadi somehow itu akan sangat membantu kita untuk carry kita punya Ramadan punya amal ibadah. So dia inside out lah. Maknanya dia bukannya kita buat tu sebab orang suruh. Betul. Sebab masyarakat semua buat, kita kena buat. Exactly, betul. Kita yang nak benda tu. So okay, Susulan, so untuk dapatkan that kind of knowledge and awareness benda tu, kena dengar kuliah ke macam mana? Betul, kita kena banyakkan dengar kuliah-kuliah, banyakkan membaca buku, sebab itulah source untuk kita dapatkan dalil-dalil yang cerita tentang kelebihan, kebaikan dan juga fadilat Allah bagi pada amalan-amalan bangun malam, baca Quran, salat, doa dan sebagainya. Okay, nak tanya Ustaz. So, yelah, Ustaz, macam Ustaz cakap tadi kan, kita kena ada intrinsic, aku terbelit-belit lidah ni, intrinsic motivation. So, Ustaz, dalam bidang mental illness, banyak berhadapan dengan pelbagai jenis. Mungkin boleh Ustaz kongsikan sikit. Dalam pelbagai jenis, saya ada dengar lah ADHD lah, bipolar lah, anxiety apa semua. So, apakah yang paling ramai lah dalam kalangan rakyat Malaysia, penyakit so-called mental illness ni yang dihadapi, dan macam mana pula dia nak implement this intrinsic semua ni? Macam tu Ustaz boleh share sikit. Complicated pula kan nak implement benda ni kan. Okay, just nak share dengan semua penonton, dalam psikologi dia ada satu kitab. Maksud kitab tu adalah rujukan bagi clinical psychologist ataupun psychiatric untuk dia nak diagnose ni penyakit apa. Dan penyakit kesihatan mental ni ada berapa banyak? Dia ada nearly 300 dalam Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder ni ada dekat hampir 300 dah, dan dia makin bertambah tau. Ada jenis-jenis lagi. Maksudnya 300 tu ada jenis-jenis lagi. So, maksudnya dan 300 tu mungkin in future akan bertambah lagi.
Dulu tidak sampai 300 ni. Dulu tak sebanyak 300. Sebab semakin kita melalui zaman, masa, tahun ni, penyakit-penyakit yang dijumpai itu lebih banyak. Contoh, dulu ada satu term ni, sekarang ni ada, dulu tak ada. Salah satunya adalah nomophobia. Nomophobia ni apa? Orang yang dia ni tak boleh keluar rumah kalau tak ada handphone. Dia bukan kalau FOMO ke? bukan FOMO, dia nomophobia. Nomo? Nomo, N-O-M-O. Okay. Nomophobia ni maksudnya kalau contoh dia keluar kan, keluar rumah, bateri habis. Dia akan gigil. Dia tak boleh. Tertinggal handphone, dia akan serabut. Sebab handphone telah jadi salah satu anggota badan dia. Macam tu. So dulu tak ada. Sebab dulu tak ada attachment pada handphone tu. Jadi itu antaranya lah. Maknanya akan semakin banyak lagi. So kalau jawab soalan Ustaz tadi, dalam banyak-banyak tu apa yang paling common? Pertama adalah depression. Ya, depression pun ada macam-macam jenis lagi. Kan? Yang kedua adalah anxiety. So kita ambil umum lah, mudah nak faham. So depression, anxiety ni bukan terus kena. Dia bukan macam contoh kan, kita hari ni minum air manis, bukan terus kecil manis. Dia datang daripada amalan dan rutin yang kita accumulate, menyebabkan barulah kita kena kecil manis. Sama juga depression, dia bukan tiba-tiba kena. Dia lah sesuatu yang kita kumpul, kita simpan, kita pendam, tak uruskan dengan baik, kita diagnose sebagai depression. Alright. So, tu satu part tu lah. Okay. Menjawab soalan Ustaz tadi, macam mana orang yang ada depression, orang yang ada anxiety untuk lalui puasa. Nak melalui KPI, okey lah, saya faham sekarang. Maksudnya saya tak perlu ikut KPI masyarakat. Saya kena ikut kemampuan kita. Tapi itulah bila da'i kata macam kita kena buat sesuatu tu nak dapatkan pahala. Saya rasa macam tiba-tiba saya sabut balik. Ni tak campur KPI raya lagi. KPI raya lagi. So macam mana KPI Mak Ngah lagi, kan, Mak Lang lagi kan. Macam Allah serabutnya. Okey, pertama sekali kita kena tahu beza depression dengan anxiety ni supaya kita tahu macam mana nak letakkan satu pada tempatnya. Orang depression, ayat mudah macam ni tuan-tuan, nak faham depression dan anxiety macam ni Ustaz. Orang depression adalah orang yang jasadnya di sini tapi roh, jiwa, ingatan, fikiran dia tersekat pada masa lampau. I see. Itu depression. Sebab tu orang depression dia banyak cerita tentang luka-luka silam. Perkara-perkara yang dia pernah lalu, traumatik yang dia pernah go through. Itu depression. So belakang. Anxiety pula jasad di sini tapi rohnya, jiwanya, ingatan dia, fikiran dia tersekat pada masa depan. Dia takut nanti kalau aku kena buang kerja macam mana, nanti kalau aku dah belajar ni tak ada job macam mana, ini kalau suami aku tinggalkan aku macam mana, something dan yang belum happen pun lagi, tapi dia terlalu risau yang melampau. So depression belakang, anxiety depan. Okay. So jom kita bawa pada Ramadan ni pula. So untuk Ramadan ni, macam mana orang depression ni dia jadi struggle sebabkan oleh masa dia nak buat ibadah. Contoh aku nak baca Quran lah. So akan ada satu thought dalam kepala dia, kau lupa ke kau dulu pernah buat maksiat apa? Kau lupa ke berapa banyak dosa kau dengan Tuhan? Kau layak ke pegang Quran ni? Ini berdasarkan real real happen dekat radio, peserta-peserta saya. Dia rasa dia tak layak untuk kembali pada Tuhan kerana dia terlalu kotor. Dia rasa dia terlalu kotor untuk kembali pada Tuhan. Tidak layak datang masjid. Kenapa tak datang masjid? Masjid itu untuk orang baik-baik. Saya bukan baik sangat Ustaz. Kenapa tak pergi umrah? Saya ada duit umrah, tapi saya takutlah di umrah ni nanti tak nampak Kaabah. Banyak tengok majalah Mastika kot, saya ingat dulu kan. Jadi dia macam takut nak pergi umrah, takut nak pergi ziarah Nabi. Dia banyak. Berapa tak? Saya pun baca dia jugalah dulu. Macam juga. Sama-sama. Jadi dia akan teringat benda-benda yang silam, menyebabkan dia tak boleh nak execute apa yang dia buat sekarang ni. Alright. Ataupun mungkin memori-memori dia pernah kena marah dengan pakcik-pakcik kat masjid. Jadi dia tak nak pergi masjid. So itu benda-benda kita kena acknowledge juga. Kan? Itu tentang depression. So ada juga anxiety. So anxiety tu dia lebih pada overthinking benda-benda yang uncertainty. Contoh kan, aku punya amal, aku punya semayang ni, Tuhan terima ke? Macam tu pula kan. Agak-agak ni kalau aku Allah, dia sibuk dengan benda-benda yang bersifat result oriented. Sepatutnya dia perlu untuk fokus kepada dia punya effort dia. Okay. Jadi macam mana nak solve benda ni? Macam mana nak selesaikan benda ni dalam konteks agama? Saya ingat ada benda yang kita kena belajar, which is dalam menuju pada Allah, kena bawa dua sifat yang ulama ajar pada kita, sifat khauf dan roja.
Masya-Allah. Sifat khauf dan rojak ni akan membantu. Bahasa Melayu. Okey, khauf tu apa? Khauf tu maksudnya dia takut. Takut apa? Dalam buat ibadah, takut Allah tak terima. Okey. Kenapa kena ada sifat takut tu? Supaya kita tak sombong dengan ibadah kita. Okey. Sekejap lagi kita tahajud 12 rakaat, takkan tak cerita kat member. Dan macam mana cerita kat member tanpa bagi tahu directly? Kita kena buat-buat ngantuk pagi tu pergi office. Supaya member macam tegur, kau asal ngantuk ni? 12 rakaat. Lebih pula buat pagi tadi. Contoh kan. So, bila kita tak ada perasaan takut tu, kita sombong dengan ibadah kita. Bahkan tu akan merosakkan ibadah kita. Sebab tu dia kena carry dengan satu lagi sifat rojak. Rojak tu maksudnya harap. Harap apa? Harap-harap Tuhan terima. So, dan dia tak boleh hanya bila ada dua sifat ini, so dia akan balancekan kita punya ibadah. Maksud kita baca Quran ni, takut-takut Tuhan tak terima, tapi harap-harap Tuhan terima. Okey. Dan kita akan proceed juga. Fokus kepada kita punya usaha kita untuk baca Quran. Saya selalu sebut dalam ceramah saya cakap, yang for those yang yelah tidak baca Quran dalam keadaan lancar kan, yang dia rasa dia loser sebab dia tak boleh lancar macam orang lain. Tuhan tak tanya pun dekat pada Masya, engkau lancar tak baca Quran? Yang Tuhan tanya, apa effort engkau untuk mendekati Quran? So Allah tak tanya result, sebab result bukan urusan kita. Masalah kita yang banyak berfikir ni sebab kita terlalu fikirkan result tu sangat. Ataupun ada ayat saya selalu sebut, saya kata kita kena belajar banyak benda. Satu benda kita kena belajar adalah belajar jadi Tuhan. Jangan belajar jadi Tuhan. Okay, alright. Maksudnya urusan Tuhan adalah urusan result. Urusan hamba adalah urusan usaha. Itu yang jadi tertekan. Sebab kita try to... Yes, betul. Sebab tu Stephen Covey dalam buku 7 Habits of Highly Effective People, dia letakkan kehidupan kita ni dikategorikan kepada dua bahagian. Satu berada within our control, satu lagi dia beyond our control. So beyond our control ni di luar kawalan kita. Macam mana kita nak tahu Tuhan terima kita? Tu beyond our control. Macam mana kita nak tahu yang hujan bila, gempa bumi bila, kiamat bila? Tu di luar kawalan kita. Dia beyond our control. Kita tak tahu. So kita overthinking kenapa? Sebab kita terlalu fikir benda yang beyond our control, di luar kawalan kita. Tapi Nabi telah bagi jawapan macam mana nak redakan benda ni. Satu hari orang Arab Badui tanya pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bilakah akan berlaku hari kiamat?" Bukankah itu beyond our control? Di luar kawalan kita, kita pun tak tahu bila. Jawapan Nabi menyelesaikan masalah ni. Apa dia? Apa kata Nabi SAW pada orang Badui, orang Arab Badui itu? Dia kata, apa yang telah kau persiapkan untuk hari tersebut? Nampak tak? Nabi tarik balik beyond our control tu punya cerita pada within your control. Positionkan balik. So maknanya Nabi buat mind shifting. Instead of kau fikir benda yang di luar kawalan kau, fikir nak hari apa, tahun bila kiamat, kau fikir apa persiapan kau untuk kau lalui kalau hari tu berlaku nanti. Itu benda yang doable, yang kau boleh buat hari ni, yang kau boleh improve hari ni. Banyakkan Quran, banyakkan zikir, betulkan hubungan dengan manusia. Itu within our control dan kita mula jalankan tanggungjawab sebagai seorang hamba. Itu antara benda yang kita boleh buat lah, yang praktikal untuk kita buat. Okey Ustaz, macam contohnya ada, ni anxiety dan depression ni macam umum. Saya ada pengalaman tau Ustaz. Dengan family lah. Dia dah meninggal pun, arwah pakcik saya di Singapura. Dia ni ada penyakit, saya tak ingat nama penyakit tu, tapi yang jenis was-was yang level, kalau nak asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu tu lama. Pernah sekali tu saya silap, saya terlupa dia ada penyakit tu. Saya tepuk belakang dia. Lama. Saya pun Allahu Akbar, dia alhamdulillah. Saya macam Allah mak. Saya silap betul lah, tapi saya pun waktu tu kita kecil lagi, kita ikut je lah. Okey Ustaz, jadi orang yang itu contoh yang ekstrim lah kan. Tetapi was-was, bercerita tentang was-was. So mungkin ramai yang di luar waktu Ramadan dia tak alami was-was ni sangat sebab mungkin dia pun tak banyak sangat beribadah. Tetapi bila Ramadan baru dia ada banyaklah was-was dengan kencing ke, dengan dia punya dia ni ibadah solat dia tu, wuduk dia tu tak kena ke dan sebagainya. So macam yang ni, apa pandangan Ustaz? Maknanya untuk orang yang mengalami masalah seperti ini, macam mana dia nak hadapi supaya dia tak jadilah ganggu, dia jadi satu
penghalang untuk dia nak menjalani ibadah dia dengan baik. Ramai ke tak kes macam ni? Okey, mungkin saya tak tahu sebab saya tak tahu diagnose apa kan. Mungkin arwah tu mungkin masuk dalam kategori obsessive compulsive disorder, OCD. Dia was-was yang melampau. So was-was ni biasa. Kadang kita semayang ni rakaat ketiga ke rakaat keempat dia tu biasa. Tapi kalau dia macam sampai tahap mengganggu rutin kehidupan, dia boleh ke arah itulah. So mungkin itu contoh yang ekstrim lah, kan. Cuma kebiasaannya, ada tak pernah saya hadap dan juga soalan-soalan ni saya terima, baru je terima. Oh ya? Antara soalan saya dapat di radio adalah, dia call sini, dia kata masa saya nak solat, dia datang masa semayang je. Waktu lain okey je? Waktu lain okey. Semayang je, saya akan dengar suara bisik dengan saya. Okey, saya akan terbayangkan simbol-simbol agama lain. Dan benda tu jadi hanya waktu saya solat saja. Allah. Dia boleh jadi macam tu. Ada orang masa Ramadan dia jadi macam dah stres. Saya cuba nak share pada semua penonton dari perspektif psikologi. Mungkin dari perspektif spiritual dia ada juga mungkin zikir-zikir yang perlu untuk diamalkan, mungkin kena pergi berubat dan sebagainya. Cuma saya nak share benda yang mungkin praktikal yang kita boleh buat dalam sudut psikologi. Ada dua perkara. Ni boleh catat buat muka nota. Okey. Pertama sekali, antara dia punya punca kenapa kita ni jadi macam terlalu was-was untuk nak buat beberapa perkara dalam kehidupan kita ni. Pertama, disebabkan oleh kita ada mindset perfectionist. Kita nak semuanya sempurna. Kita nak everything berada di tempatnya. So kita bila ada mindset perfectionist ni, so somehow kita akan jadi macam terlalu berhati-hati sehingga kita tak dapat execute action tu dengan baik. Terlalu fikir sangat. Perfection tu, it can be perfection yang kita letakkan pada diri kita ataupun kita nak impress orang lain. Okay. Jadi sebab tu lah ada term orang cakap macam, kau kenapa tak nak tutup aurat lagi? Kan? Tunggu aku baik dululah baru aku tutup aurat. Tunggu aku sempurna dululah baru aku pergi masjid. Sebab ada sifat perfection untuk nak kita mendekati Allah. Maksudnya orang yang macam tadi tu, dia tak nak pakai tu sebab dia nak pakai tu dalam keadaan yang dia dah dia dah total perfect terus. Baru dia nak pakai tudung. Itu antara sebab dia mungkin boleh jadi lah. Boleh jadi itu salah satu sebabnya. Sebab antara salah soalan yang saya selalu dapat adalah saya bukan tak nak taubat lagi sebab saya rasa saya belum sempurna. Belum bersedia. Sebab saya belum bersedia, dosa saya banyak lagi. So sejak bila pula Tuhan letakkan KPI kau kena suci baru balik pada aku? Sejak bila pula Tuhan letakkan KPI engkau kena sempurna, bersih, tak ada dosa baru kau balik ke masjid, balik ke rumah Allah, balik ke pangkal jalan? Tuhan tak pernah tetap macam tu. Bahkan Allah offer dalam surah Az-Zumar, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bagi tahu pada hamba-hambaku yang dia telah exceed the limit, melampaui batas yang dah buat dosa ni. Apa kata Allah? Jangan putus asa dengan kasih sayang aku. Bukan katakanlah pada yang berdosa-dosa ni semua bagi bersih dulu baru datang. Tak. Itu bagi manusia. Kan manusia kan kita dah letak kau buang semua kau punya jahat-jahat, kau bawa kawan dengan aku. Tapi tidak bagi Tuhan. Jadi Allah terima kita dalam keadaan ketidaksempurnaan. Jadi bila kita nak baca Quran bulan Ramadan, kita nak solat tarawih, kita nak sedekah, tidak perlu tunggu kita ni dah bersih baru kita nak buat ibadah. Tapi ibadah itulah yang akan membersihkan kita. Allah. Ibadah tu yang akan menyucikan kita. Itu pertama, perfection. Kedua, kaedah untuk siapa-siapa yang ada that thought, fikir was-was sangat dalam ibadah ni. Ada satu teknik dipanggil sebagai challenge the thought. Challenge the thought. Kita kena cabar fikiran itu. Contoh kan dalam fikiran. Tuhan tak terima kau dah ni. Kalau orang tahulah dosa kau ni, aku rasa tak ada orang kawan kita. Jadi challenge the thought tu adalah Tuhan mesti terima aku. Dan kalau ada orang tak nak kawan aku sebabkan dia tahu aib aku, tak apa. Allah akan hantar orang yang lebih baik untuk kawan dengan aku. No? Kena dia ada conversation. Kena ada conversation. Conversation. Dia ada self talk yang kena buat lah. Cuma jangan bercakap dekat dalam LRT lah. Jangan cakap kat bus stop nanti orang viral. Nanti viral. Maksudnya maksud saya ni bercakap dalam keadaan bila tak ada orang lah kan. So self talk tu sebenarnya kena berlaku. Reflection tu kena berlaku dan
bila kita dah biasa cabar thought kita tu, so power pada thought kita tu akan berkurang. Dia sebabkan kita layan tu yang jadi makin kuat tu. Jadi kita jangan feed dia, jangan feed the thought tu. So bila kita cabar dia, challenge dia, dia akan makin lemah dan kita boleh kuasai thought kita tu. So tu dua kaedah yang kita boleh buatlah untuk kita nak lalui fasa yang overthinking dan juga was-was tu. Saya ni selingan lah, baru ni adalah tengok kat social media orang kata antara ciri-ciri orang tu bijak antara ciri-ciri orang tu bijak adalah mejanya bersepah. Lepas tu antara cirinya dia suka cakap sorang-sorang. So betul lah tu. Betul lah tu. Bijak lah tu, bijak. Aduh, tapi satu benda lah kan, bab self talk ni kadang bukan hanya bercakap dengan kita. Okay. Dia boleh jadi juga conversation kita dengan Tuhan. Contoh kan, antara yang saya selalu share, kalau kita balik kerja, tengok tekan waste 25 minit. So instead of kita buka radio dah dengan lagu, apa kata ada sehari tu kita tutup radio sekejap, 25 minit, kita memang dedicate, ya Allah, ada 25 minit waste ni, boleh tak aku nak cerita dengan kau? So tak semesti atas sejadah. Tak semesti sejadah, tak semesti kena ambil wudu, nak hadap kiblat. So tengah drive tu, cakaplah dengan Allah. Dalam keadaan orang bukan ada dalam kereta pun. So masa tu kita sembang dengan Allah, luah dengan Allah, cerita kesakitan kita, cerita luka kita. Sebab dengan kita bercerita pada Allah, tu pun dalam psikologi dia ada satu terapi namanya narrative therapy tau. Narrative therapy ni maksudnya bila kita bercakap tu dalam penceritaan. So dia akan sangat membantu at least separuh lelah kita tu. Masalah tak selesai pun. Tapi lelah tu separuh lega untuk kita lalui masalah dan ujian tu. So boleh try juga bulan Ramadan ni, balik on the way balik kerja, jam. Okey lah, hari ni nak cakap dengan Allah lah. Tuan-tuan akan rasa hari tu dia berbeza sedikit. Allah. Kerana itulah momen di saat manusia dah penat dengan cerita kita. Allah tak pernah penat dengan cerita kita. Allah. Tapi kalau buka live TikTok sekali, boleh. Live TikTok sekali. Tak jadi self-talk lah. To talk to others lah. Macam mana orang-orang yang menghadapi masalah-masalah anxiety, depression, was-was. So, dan Ustaz pun dah sharekan macam mana nak hadapi. Okay, so segmen yang kali ni, yang terakhir ni, kita nak bertanya kepada Ustaz. Kita nak pergi lebih dalam sedikit tentang rumah tangga lah. Kan? Okay, rumah tangga. Ustaz pun dah berumah tangga. Saya tak tahu ada berapa rumah tangga yang wallahualam. Okay, tetapi gurau-gurau. Okay, jadi maknanya pada pandangan Ustaz sebagai permulaan ni, apakah nasihat Ustaz lah kepada startup family? Yang ramai hari ni startup family, pendengar-pendengar kita ni yang umur mungkin sekitar 25 ke 40, anak baru 3 orang, 4, 5 orang. Kadang-kadang dia ada orang kata apa, masalah yang lebih kurang sama lah yang dihadapi. So apa nasihat untuk mereka-mereka ni, termasuk saya, dalam nak handle family yang baru nak start ini dan juga nak berjaya dalam bulan Ramadan. Sebagai permulaan Ustaz. Allahu Akbar. Ni pun pesan khususnya untuk saya juga yang bercakap ni. Saya ingat si Ustaz pun ada juga menguruskan perniagaan, kawan-kawan kita pun ada yang menguruskan bisnes. Setiap startup company dia wajib buat at least 2 perkara. Pertama adalah dia letakkan mission dan vision nak ke mana company tu. Maksudnya you nak bawa company tu sampai ke mana? Kan, apa you punya goals dalam company tu? Dan yang kedua adalah culture yang you dah cultivate dan juga you dah set dekat dalam company untuk execute vision dan mission itu. So, 2 faktor tu yang saya ingat kalau company buat, tak adil lah kalau kita punya family tak buat. Betul tak? Tak adil lah, tak fair lah. Company kau pulun betul-betul sampai tampal kat dinding kau punya vision board tu kan. Tapi kenapa tidak pada family yang kita nak bawa sampai ke syurga tu? Allah. So sebab itulah saya ingat antara benda kita boleh sit down at least dengan, dia tak perlu terlalu formal sampai buat slide presentation kan, buat book meeting room, tak perlulah. Tapi nak buat pun tak salah pun kan. Cuma at least kita discuss tentang kita nak bawa family kita ke mana. Apa lagi 10 tahun goals dalam family kita, nampak exactly macam lebih goal macam bisnes perniagaan kita tu. 10 tahun lagi kita nak ke mana, kita nak macam mana dari segi kita punya lifestyle kita, kita punya mungkin sesimpel-simpel kita adakah akan masih duduk di rumah ni lagi ke, kereta kita nak tukar ke kan. Jadi itu dulu yang kita kena
letak, decide dulu vision dan mission kita. Dan of course setiap family Aha. mereka mahu untuk macam mana mereka boleh berkumpul dekat rumah hari ni, macam tu juga diorang nak berkumpul sama-sama dalam syurga nanti. So vision dia punya higher purpose dia adalah untuk Tuhan terima dan masuk syurga sama-sama. So bila dah letak goal macam tu, so apakah rutin yang dia boleh bentuk dan juga susun untuk dia capai goals tu. I see. So of course lah, kalau kau nak masuk syurga, kau nak bawa family masuk syurga, kalau dalam keluarga tu masih lagi tak tinggalkan maksiat, masih lagi tinggal semayang, masih lagi bergaduh, masih lagi ada dendam, itu semua akan melambatkan lagi proses untuk capai you punya vision dengan mission tu. So letak rutin keluarga kita tak perlu terlalu strict. Janganlah lepas dengar podcast ni, okay, buang TV. Okay, bakar semua-semua yang ada kat rumah ni, biar tinggal sejadah dengan Quran je. Dah pening lah member kan. Jadi letakkan rutin yang semua orang possible untuk achieve. Yep. Kita tengok anak sulung kita, tengok anak bongsu kita, tengok kapasiti kita dan juga isteri kita. So susun rutin, jangan sampai kita tinggalkan benda-benda yang wajib dan juga kita usaha untuk tinggalkan benda-benda yang Allah tak suka. Contoh kan. Okay. Ada satu rutin yang saya ingat menarik juga untuk kita buat, which is jarang untuk kita bincangkan. Di rumah adalah zon larangan mengumpat. Rumah zon larangan mengumpat. Rumah zon larangan untuk cerita pasal rumah tangga orang, artis-artis bercerai, dan apa saja yang cerita tentang aib orang. So bila kita masuk rumah, sebab kita nak jadi rumah kan, rumahku syurgaku. Di syurga mana ada kebencian? Di syurga mana ada dendam? Syurga mana ada benda-benda dosa? Jadi Surah Al-Naba ada sebut kan? Ya, jadi bila kita masuk dalam rumah, kita tak bawa benda-benda yang unnecessary, benda-benda dosa ni dalam rumah. Okey, maknanya saya sudah masuk zon mengumpat. Zon tidak boleh mengumpat. Jadi kita akan try untuk create benda-benda macam tu. Ataupun benda-benda as simple as tengah duduk makan. Satu benda rules dalam rumah adalah handphone letak kat bakul tu. Supaya kita ada satu moment untuk kita appreciate, which is kita boleh makan sama-sama dan boleh borak. Kita tak perlu terlalu strict sangat. Tapi cukup benda-benda kecil-kecil ni, dia akan memberi makna dan upgrade life kita. Contohnya Ramadan. Mungkin boleh jadi macam kita buatkan session macam, okay, ayah ingat Ramadan ni, ayah tak pandai agama sangat. Ayah ni mengaji, korang pun tak pandai sangat. Tapi ayah ada beli satu buku sirah. Jadi belilah buku sirah tu. Okay, macam ni lah, ayah boleh tak 5 minit sebelum korang tidur, korang kumpul jap, ayah baca satu bab je, lepas tu tidur. Tak perlu banyak sangat. Sebab intensity dan juga quantity, consistency dan juga intensity, consistency akan sentiasa mengatasi intensity. Contoh kan, satu hari tu kita pergi pulun baca 30 bab. So dah tak baca dah. Lebih baik satu hari satu bab untuk 30 hari. Dia akan membina konsistensi tu pada keluarga kita. Walaupun hari pertama tu rasa macam boleh nak baca satu buku. Boleh je. Kan kita macam tu semangat kita. Saya boleh sambung lagi ni. So dah tak buat dah. Jadi biar tahan diri. Saya satu buku saya nak suggest. Buku ni ditulis oleh James Clear. Nama tajuk buku tu The Atomic Habit. So The Atomic Habit ni, dia mengajar kita bahawa dalam kita nak create habit baru. Kan bulan Ramadan kita nak create habit baru, nak jadi orang baru, nak jadi hati kita hati yang lebih baik. Kita hanya perlu buat perubahan dia 1% saja. 1%. Walaupun kita semacam nak all out, bersabar, bertenang. Sebab banyak kali kita dah buat, kan gagal. Bila kita buat, kan tak jadi. Sebab Sampai dah tua. sampailah sekarang tak berubah, macam tu lah perangai kan. Jadi sebenarnya teknik dalam psikologi, dia hanya perlu buat perubahan 1% saja. 1%. Satu hari. Cukup, that's it. Sebab dia ada compounding effect dia. So dengan 1% yang kita buat sikit tu, yang saya cerita tadi, satu bab tu, tapi kita buat hari-hari, dia akan bagi kesan dan bekas tu besar berbanding dengan 30 bab kita baca dalam satu hari. Macam ni lah Ustaz, kalau kita pergi gym, beza tak orang pergi gym, pergi angkat berat 5 jam dekat gym, berbanding dengan dia pergi selama sebulan tapi dia buat 10 minit je setiap hari. Kan beza. Muscle tu dia akan build up lebih cantik, dia akan ada tone dalam badan dia. Sebab apa? Sebab dia buat consistently walaupun 10 minit. Yang member tu dia pergi first day je tapi 5 jam. Esok barai dah. Sebab apa? Sebab tak sempat develop dan lalui proses. Otot koyak. Otot dah koyak sampai bila-bila tak pergi dah. Jadi itu antara yang kita boleh buat juga dalam amalan-amalan yang kita nak tambah dalam keluarga kita. Mesti masukkan amalan-amalan syurga dalam rumah
untuk kita ni jadikan tu rutin nak capai goals kita. Okey Ustaz, nak tanya. Ini dalam keadaan suami isteri yang okey lah kan. Boleh bincang, suami boleh buat bincang kan. Ini ni adalah orang tanya saya kan, macam mana ni suami saya ni tak tahulah narsisistik kot. Nanti pula katakan suami dia narsisistik. Mungkin dia kan, tak tahulah, wallahualam. Tapi maknanya jenis pasangan yang tak boleh nak buat bincang. Maknanya jom kita duduk, malas lah benda-benda macam ni, dia rasa geli ke apa ke, nak tidur. Lepas tu jadi macam mana nak buat visi misi? Lamban lagi lah nak buat. Tak culture. So anak dah 3-4 orang tu. Jadi tapi tak adalah pasangan dia tu teruk. Okey je. Cuma kita nak ke depan tu. Jadi apa pandangan Ustaz, nasihat Ustaz macam mana orang yang menghadapi pasangan yang susah nak buat bincang ni? Macam mana dia nak buat? Pertama sekali, kemungkinan besar itu bukan kebiasaan keluarga dia dulu. Keluarga pasangan dia tu. Okey. Mak ayah dia tak buat macam tu, adik-beradik dia buat macam tu, dan dia bukan satu kebiasaan untuk dia buat benda tu. Tak payahlah ni formal-formal sangat ni, kenapa ni nak vision board apa benda ni, tak payahlah, aku jalan je lah macam biasa kan. So bukan kebiasaan dia, kita tak nak blame dia 100%. Tapi kita boleh untuk nak membina rutin dan juga culture yang baru. Dia memang ada penolakan pada awalnya, memang normal sebagai manusia sebab itu bukan kebiasaan dia. Jadi jangan terlalu Putus asa. Jangan terlalu ekstrim sangat nak mulakan. Bang duduk bang, saya baru lepas dengan podcast tadi nak kena buat mission ni, tolong duduk bang, kalau abang tak saya bagan, abang tu kan saya bagan. Jadi ending itu last lah dia punya meeting dengan suami dia. Dia tak perlu terlalu tersusun sangat. Dia just borak kadang-kadang sebelum tidur, kadang-kadang masa tengah tengok TV, tengah nak makan minum sarapan, masa tu kita just borak sikit berkenaan dengan, bang, apa kata kalau anak kita ni sebelum tidur kita buat ni? Apa kata bang pagi-pagi sebelum ni kita buat ni? As simple as that. Okey, itu pertama. Tapi suami saya ni memang tak nak borak apa-apa dah. Dia memang balik, dia tidur dah. Esok pagi pergi kerja, mana sempat. Ni dari segi masa pula. Dari segi masa pula. Ni WhatsApp pun kadang minggu depan baru balas. Kan, saya macam call pun tak angkat, tak tahu nanti kalau tegur nanti marah. Kadang-kadang kalau tegur ni kadang-kadang dia baran. So tak tahulah da'i saya ni go through hidup macam ni je lah. Memang ada macam tu pun. To be realisticnya begitu ada, kehidupannya ada. Betul macam mana da'i? Nak cerita pasal rutin-rutin syurgawi kat rumah ni macam mana? Kan? Jadi kaedahnya dalam Ramadan mengajar kita satu konsep. Perasan tak dalam Ramadan kita banyak rutin-rutin kebiasaan kita dibuat di luar Ramadan dah tak ada. Contohnya apa? Nak cari makan kat mana, kan? Ataupun kita dah tak rush pergi sana sini. Sebab banyak masa-masa kita ni telah dibuang sebabkan oleh ada Ramadan yang kita tak perlu untuk execute dah. Okay, sebenarnya Ramadan by right mengajar kita untuk slow down. Mengajar untuk slow down. Slow down. Okay? Dan sebenarnya itulah konsep dalam rumah tangga dan juga kehidupan. Kenapa kita ni jadi rush banyak benda? Sebab kita lupa nak tokmaninah dalam kehidupan kita. So, dalam Tokmaninah ni apa? Tokmaninah tu apa? Tokmaninah tu adalah apa yang ada dalam solat. Kan dan rukun dalam solat tu salah satunya adalah kita kena contohnya rukuk dengan tokmaninah. Tokmaninah tu maksudnya kita berhenti seketika. We take a pause. Life keluarga kita, life diri kita terlalu rush banyak benda sampai kita lupa nak pause. Sebab tu Allah wajibkan kita untuk take a pause, wajib 5 kali sehari. Wajib. Tapi kenapa saya punya hidup saya serabut? Sebab masa patutnya kau take a pause tu pun kau rushing. Semayang pun rushing. Semayang pun nak cepat. Rukuk pun nak cepat. Jadi end up kita tak ada masa untuk take a pause. So dalam kehidupan keluarga kita, nak tak nak, kepada yang sedang mendengar, isteri ke, suami ke kan, kena ada take a pause, which is kita boleh break the pattern dengan cara kita take a break. Bang, hujung minggu ni kita jalan. Bang, hujung minggu ni kita bawa anak pergi makan kat luar, makan sedap-sedap. So, dengan kita break the pattern dalam rutin kehidupan kita, and that time, dia boleh break the pattern yang baran, tak boleh bincang, marah. Sebab kadang mungkin, dia penat dah. Kita ni dah penat kat luar, datang-datang bang, kita bincang bang. Allah. Boleh tak esok je? Esok pun tak sempat, lusa pun tak sempat. So, mesti kena ada that quality time. Tak perlu panjang, tak perlu keluar negara pun, tapi kena ada that session. Take a pause dalam kehidupan kita dan keluarga kita, dan waktu tu dia akan regulate balik kita punya emosi. I see. Just nak share lah sikit kan. Lepas tu buku, kalau tuan-tuan boleh dapatkan buku tu, nama buku tu
Dopamination. Buku ni ditulis oleh Dr. Anna. Buku ni cerita tentang walaupun dia tak mention pasal Ramadan, tapi dia merungkai jawapan bagi persoalan kenapa Ramadan dipanggil sebagai reset month. Bulan kita reset. Bukan sekadar reset kita punya badan. Kita pun biasa dengar dah kan, bila berpuasa ni kita akan reset perut kita ni, rehat sekejap. Kita dah biasa dengar. Tapi juga reset kita punya mental dan emosi. I see. Kenapa? Sebab di luar Ramadan kita terlalu banyak dopamine spike. Dopamine spike tu banyak berlaku. Apa maksud dopamine spike? Maksudnya kita ni terlalu banyak dengan kita punya social media, terlalu banyak sangat yang kita punya KPI, dengan pemakanan kita, dengan lifestyle kita, dengan kita punya rutin, so menyebabkan kita punya dopamine ni sentiasa berada dalam keadaan spike. Jadi bila spike, apa jadi? Spike tu dia akan dinaik dalam keadaan unnatural. Jadi bila Ramadan ajar kita untuk kita bertenang dan dopamine tu boleh di reset semula. So bila boleh reset semula, itu yang mula kita ada empathy. Kita boleh menghargai. Kita boleh untuk seize the moment. Sebab kita berada dalam keadaan tenang dan pause tu. Jadi antara benda yang saya boleh suggest, ni nampak macam simple tapi kesan dia insyaAllah besar, adalah dengan kita kurangkan screen time bila dengan pasangan. Bila dengan pasangan kita kurangkan screen time. Sebab kita dah jadi kebiasaan. Dah lah kau masing-masing kerja, dah dekat rumah pun masih lagi dengan handphone, dengan grup WhatsApp. Betul. So saya suggest buat ni je dulu. Tak nak cerita tinggi-tinggi sangat ni, serabut. Masa bercakap dengan pasangan, just close your phone dan cakap. Walaupun cakap benda yang simple-simple je. Tadi kerja okey, tadi jam ke, benda tu dia akan seize the moment dan dopamine tu dia akan regulate balik. Dan inilah cara untuk meredakan emosi-emosi yang unfinished ni di kalangan ataupun di antara suami isteri ataupun keluarga. Try dulu benda tu. Ustaz nak tanya, ada setengah sahabat saya mungkin yang agak orang kata apa, soleh, kuat agama kan. Baik. Dia betul lah, sebab social media especially, dia adalah satu platform yang sangat membuatkan kita jadi dehydrated Mana kita jadi bateri kita tu jadi exhausted. So apa dia buat? Bulan Ramadan dia tutup. Dia kalau Facebook tu dia panggil istilahnya apa tu? Dia terus dia lock, tutup lah account dia. Nak tanya pandangan Ustaz. So adakah benda tu, is it a good step? Mana terus tak tengok langsung social media? Ataupun macam mana? Itu sedikit. Okey, sikit lah Dalam buku saya sebut tu dopamination, dia perkenalkan satu term. Term itulah yang kawan yang soleh tu buat tadi. Dia panggil sebagai dopamine detoxification. Betul lah dia buat tu Kenapa dia buat benda tu? Okey, untuk orang yang kerja memang dengan social media, jangan tutup lah, tu memang kerja kita. Contoh dia memang content creator dekat company. Saya Ramadan memang saya tutup. Habis kau nak buat apa, nganga kat office kan. Jadi kalau kerja tu memerlukan social media, proceed. Tak ada masalah. Ini untuk orang yang sebenarnya saya tak ada social media pun tak apa. Dia bukan satu benda yang necessary pun dalam kehidupan dan juga kerja saya. So untuk orang-orang macam ni, sebenarnya dia memang ada banyak dan ramai orang cuba dopamine detox ni. Teknik dopamine detox ni. Especially pada orang yang terlalu banyak screen time dan exposure pada social media ni. Memang sebenarnya saya pun dalam dekat universiti, antara kajian saya tajuknya adalah bagaimana addiction of social media boleh memberi kesan pada depression, anxiety dan juga stres. Memang bidang Ustaz. Dan kenapa orang yang attach dengan social media ni, dia punya stres, anxiety, depression dia meningkat. Antara reason ni adalah, pertama, berlaku comparison. Contoh kita dengan family kita bergaduh. Contohlah isteri bergaduh dengan suami. Hari tu bergaduh lah kita lagi. Tapi balinglah semua periuk, mangkuk, belanga, thermomix, semua balinglah air fryer, semua dah habis baling dah. Tak tahu nak baling apa. Dah tak nak habis baling dah. Lepas tu dia pun, isteri tu pun contohlah kan, dia suruh kat bilik, tengok handphone je lah, lagi senang. Tengok handphone. Kena pula masa dia tengok handphone tu, dia tengok ada kawan dia menunaikan umrah pada bulan Ramadan dengan suami yang tercinta. Allah. Dia punya caption, alhamdulillah, terima kasih ya Allah kurniakan aku seorang pemimpin, khalifah yang memimpin ke syurga dan juga memimpin ke umrah Mekah dan Madinah. So kita rasa apa? Sebab berlaku
kita akan mula bandingkan life kita dengan life orang lain. So kita akan mula stres, kita akan mula untuk trigger. Dan banyaklah lagi benda-benda lain lah. Itu panjang ceritanya. Cuma saya nak bagi tahu kaedah yang Ustaz punya kawan tu buat. Kalau dia mampu buat, itu yang terbaik, kerana dalam life kita yang terlalu bising dan bingit ni, orang yang akan menang adalah orang yang boleh ada sifat keguaan. Keguaan. Okey, itu tersaul silam. Keguaan. Keguaan ni apa? Keguaan ni adalah dia boleh berada di tengah-tengah masyarakat yang bising, tapi dia tidak terkesan dengan hentakan, tekanan kiri kanan dan belakang, sebab dia dah isolate diri dia dalam gua. Tu bagi sifat keguaan. Bukan keakuan, gua lu Bukan keguaan. Keguaan dah. Kau gua lu. Dia keguaan. Gua. Okey. Dan dia ada signifikan juga yang kita boleh tengok antara reason kenapa Allah Subhanahu Wa Taala banyak cerita tentang gua, dan bahkan ada dalam Quran tentang pemuda Al-Kahfi yang membawa sifat keguaan itu. Maknanya dalam keadaan banyak sangat ancaman yang dia terima, Allah Subhanahu Wa Taala susun mereka berada dalam gua. Dan macam mana kita nak bawa dalam kehidupan kita ni yang zaman moden ni adalah begitu jugalah kita kena belajar. Dalam keadaan terlalu bising dan bingit, terlalu cepat dan rush, kita ada dalam kita punya timeline kita. So bila tutup social media tu, bagi yang mampu ataupun kurangkan masa social media, dia sangat membantu kita untuk menikmati Ramadan kita. Ada satu kawan seorang lagi, yang dia sama lah kan, yang sama. Dia bagi macam saya kawan Ustaz ramai, alhamdulillah. Kat Facebook ada dalam cik apa dia ni, dia bagi idea tu macam, okey, menarik juga, tapi tak tahulah pandangan Ustaz. Dia kata, okey, sebenarnya kadang-kadang kita addicted tu lebih banyak addicted handphone berbanding laptop untuk content creator, untuk orang yang buat kerja. So kalau you nak buat content ke apa semua, you buka kat laptop, you tutup kat handphone je. Tak adalah kau jadi terus anti-social terus. You still ada dalam tu, tetapi tak buka kat handphone. So apa dengan Ustaz? Benda tu logik. Sebab lagi mudah untuk kita buka sesuatu, lagi attach kita dengan sesuatu itu. Laptop kan dia ambil masa sikit. Jaranglah orang bawa laptop masuk toilet, tapi kita biasa dengar orang bawa handphone masuk toilet. Sebab bila terlalu mudah, kita akan terlalu attach dengan sesuatu. So sama juga dalam konsep addiction. Kalau kita addict dengan sesuatu, antara kaedah dalam addiction recovery adalah kena letakkan banyak friction untuk dia buat benda tu. I see. Maknanya kena susahkan diri kita tu untuk buat benda tu, struggle, dan dia akan macam payah nanti lah, esok lah, penat pula nak buat benda tu. So bila mudah akses benda tu, dia akan susah untuk tinggalkan benda tu. Faham. So apa yang kawan Ustaz tu buat pun betul juga, ni markah tu dia. Masya Allah, terima kasih. Dan saya nak tambah sikit Ustaz, Ala-ala dah cerita pasal laptop tadi tu kan, easy access tu kan. So kalau ada orang yang ada masalah macam, saya ni baca Quran tapi saya baca esok tak baca, lepas tu sampai ke sudah tak baca. Okay, dalam kaedah creating the habit, macam buku saya sebut tadi tu, Atomic Habit tu, untuk kita create new habit, kita kena biarkan sesuatu yang kita nak jadikan habit tu akses ni mudah. Maknanya kita kena nak baca Quran, jangan letak Quran tu dekat rak rumah jiran. Allahu Akbar. Nak lambatlah pula nak pergi ambil Quran tu. Jadi maknanya Quran tu dia kena ada dekat tempat yang kita boleh nampak dan senang kita akses. Contoh kita nak create habit baca buku. Nak baca buku kalau boleh seminggu, satu buku habis. So buku tu mesti dah diletakkan di tempat yang kita memang hari-hari duduk dan juga lepak. Dan bila senang kita pegang, gerak, dan kita akan create that habit. Ada orang ada masalah, susah nak minum air cukup. Jadi dia kena letakkan botol air. Sebab kan kadang nak air, kadang nak masak lagi lah, nak letak kat cerik lagi kan. Dia kena akseskan mudah. Dan ada botol air letak kat sebelah tu, memang hari-hari nampak, setiap 5 minit nampak, untuk dia create habit, biasa dah minum air. So kena ada mudah akses itu untuk create habit-habit yang baru dalam bulan Ramadan. Macam air tu kan, kalau saya akan letak botol air dalam kereta satu, dekat tempat kerja satu. Benda tak adalah, kita malas nak bawa. Betul. So kita letak di semua tempat. Boleh lah tiru Boleh tiru tips tu, menarik tips tu. Tak perlukan kawan untuk ada suggestion macam tu kan. Okey Ustaz, insyaAllah Ustaz. Okey, apa dia ni, ada beberapa lagi pertanyaan lah kan. Ni khusus untuk wanita. Okey, ada wanita-wanita yang, bukan adalah, saya rasa semua wanita menghadapi masalah bila bulan Ramadan, dia tak boleh nak
maximizekan ibadah dia sebab yalah dia ada period dan sebagainya. Dan dah lah tak boleh maximize. And then waktu yang dia ada, anak-anak kecil, anak-anak jenis yang kata apa, jenis kalau datang masjid tu berlari, lompat, menjerit kan, menangis, bergaduh. Jadi dia terpaksa berteman anak dia sembahyang kat rumah. Suami je lah yang pergi. So apa pandangan Ustaz, macam mana orang-orang yang wanita khususnya, macam mana dia nak menghayati Ramadan ni menjadi satu madrasah yang betul-betul feel dia punya jiwa dia, minda, ibadah, iman dan sebagainya dengan kekangan yang ada ni Ustaz. Silakan. Secara asasnya Ramadan literally adalah untuk semua. Memang Allah susun modul Ramadan ni untuk semua. Maksudnya untuk lelaki, untuk wanita, untuk orang sakit, untuk orang yang tak mampu nak bangun. Anyone yang Allah izinkan masuk Ramadan, memang Ramadan adalah untuk semua manusia, hamba-hamba Allah. Cuma tinggal mungkin kita duk rasa aku tak dapat tarawih lah. Kena jaga anak ni, anak pula 12. Seorang melekat kat dinding, seorang melekat kat siling kan. Jadi macam mana pula aku nak bawa kan, nanti dia panjatkan kepala imam. Jadi kita pun tak boleh nak datang ke masjid untuk nak tunaikan solat tarawih macam orang lain. Of course kita akan rasa macam, dah tarawih bulan Ramadan je. Aduh, dah lepas Ramadan aku dah tak boleh buat tarawih kan. Kita rasa sayang tu macam tu. Of course itu sifat kita tu. Bagus. Cuma kita jangan rasa kita lost. Sebenarnya ada banyak perkara yang saya nak share ni puan-puan yang mungkin boleh mengubah cara kita melihat sesuatu. Saya teringat ada satu hadis Ustaz, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dalam satu hadis, kalaulah ada satu perlakuan ataupun satu tindakan which is aku keluar untuk memenuhi hajat-hajat manusia di luar, adalah lebih aku cintai berbanding aku beriktikaf di dalam masjid aku, Masjid Nabawi selama sebulan. Allahu Akbar. So bila saya baca hadis ni, dia buatkan saya macam kenapa Nabi cakap macam ni? Bukan ke iktikaf pula, bukan kat masjid belakang rumah kita, Masjid Nabawi yang 1000 kali ganda pahalanya berbanding dengan masjid-masjid lain ni. Kenapa Nabi boleh sebut lebih aku cintai perbuatan itu berbanding aku iktikaf di masjid aku? Kerana bila beriktikaf di dalam masjid, dia adalah untuk kita. Tapi bila memasukkan kegembiraan pada orang lain, memenuhi hajat orang lain, memudahkan urusan orang lain, maka itu lebih Nabi cintai, sebab itu adalah sesuatu yang memberi manfaat bukan pada diri saja tapi untuk orang lain. Jadi pada ibu-ibu yang mungkin kena jaga anak-anak, bahkan itu adalah perkara yang boleh memudahkan urusan suami untuk solat dekat masjid, kita pun dapat pahala juga. Kita bantu, macam aku tak boleh puasa, macam mana caranya? Ini good news juga. Kita tak boleh puasa tapi dapat pahala puasa. Macam cara dia. Cara kita bagi makan pada orang yang nak berbuka puasa. Termasuk anak kita. Termasuk anak kita, suami kita, dah dapatlah pahala tanpa kita berpenat-penat untuk berpuasa sebab tak mampu nak puasa. Jadi janganlah pula yang dah boleh, saya boleh puasa tapi boleh tak saya tak puasa sebab saya memang masak untuk orang yang berpuasa. Tak boleh macam tu sebab memang kewajipan. Ini untuk orang yang tak boleh nak puasa. Tapi bayangkan rahmahnya Allah, walaupun kau tak mampu puasa tapi kau dapat pahala puasa. Tu kalau bagi makan kat seorang. Kalau bagi makan kat jiran, kat leha, kat nap, kat som lagi, anak-anak dia semua lagi. So berapa banyak lagi makanan banyak lagi pahala-pahala yang kita dapat hasil daripada khidmat kita untuk memudahkan urusan orang. Cara untuk Ramadan kita boleh fulfill dan juga kita manfaat optimize adalah dengan cara kita bukan cerita tentang tekak dan perut kita je. Tapi Ramadan ajar kita untuk concern tentang orang lain. Concern tentang orang miskin, anak yatim. Bahkan saya nak share sikit lah ayat tentang wajib untuk berpuasa tu kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai habis kan. Dan Allah habiskan dengan perkataan la'allakum tattaqun kan. Kalau puan-puan tengok pada ayat-ayat sebelum itu, sebab yang saya sebut ni ayat Al-Baqarah ayat 183. Kalau kita tengok ayat sebelum itu, bermula ayat 177, 78, 79, itu ayat tentang apa? Itu ayat tentang tuntutan Allah untuk kita ni berbuat baik pada kaum kerabat, ahli keluarga, anak yatim, orang miskin, dan ayat seterusnya tentang qisas, ayat seterusnya tentang tulis wasiat. Dan ayat selepas Ramadan yang wajib untuk berpuasa tu, ayat selepas tu tentang apa? Ayat selepas tu adalah tentang berdoa pada Allah, Allah akan kabulkan permintaan-permintaan kau. Maknanya
wajib untuk berpuasa tu diapit dengan dua elemen. Satu elemen tentang hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan manusia. Dan baru kita boleh dapat full mark dalam kita punya Ramadan ni. Dan inilah benda yang kita jangan tinggal. Kita tak mampu buat yang belah kanan ni, make sure kat manusia ni kita tak tinggal. Make sure kita berbuat baik pada ahli keluarga dan juga kaum kerabat. Bagi makan, sedekah, mudahkan urusan orang. Dan itulah kaedah yang mungkin wanita-wanita, ibu-ibu kat luar sana yang tak mampu nak puasa, tapi tetap dapat pahala yang berganda-ganda dalam bulan Ramadan. Allah. Okay, Ustaz, soalan yang terakhir sebelum khulasah. Boleh, Ustaz? Baik. Kita ni selalu berlaku lah. Yang macam ada satu kata-kata Arab dia kata, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu hamba Allah, bukannya hamba Ramadan. Sebab bila masuk bulan Ramadan, semuanya jadi macam ular saling kulit kan. Maknanya tiba-tiba jadi baik, pakai serban, tak pernah nampak batang hidung jadi nampak dekat masjid kan. So macam mana nak bagi kita ni habis di bulan Ramadan kita improve ataupun kita menjadi orang yang lebih baik. Sebab yang berlakunya bila habis bulan Ramadan, kadang tak habis lagi sikit lagi nak bila Ramadan dah berubah dah pun sebab dah raya dah kan. So macam mana Zat? Maksud ringkasnya. Secara ringkas. Dalam bulan Ramadan kita ada tarawih. Okay. Dan of course bila tarawih ni kita akan rajinlah sembahyang. Sama juga orang pergi umrah. Dia dapat pergi sembahyang kat masjid, kadang duduk daripada Zuhur sampai Asar, Maghrib ke Isyak. Tapi bila balik Malaysia dia tak berapa sangat nak rajin macam dekat Mekah, Madinah. Sama juga bulan Ramadan, semangat dia beribadah apa semua. Tapi kenapa keluar Ramadan dia jadi macam tak berapa nak rajin sangat? Nature manusia memang begitu pun. Sebab kita ada environmental influence. Kita terpengaruh dengan suasana. Dan itu bukan satu kesilapan dan kesalahan, itu memang normal. Jadi maknanya kalau kita rajin bulan Ramadan, keluar Ramadan tak berapa nak rajin macam bulan Ramadan. Normal. Jangan you don't feel bad. Jangan rasa macam tak ada syurga lah buat aku kalau macam ni. Kena pula tadi kan dengar maknanya aku ni bertuhankan Ramadan ke? Bukan. Untuk kita dapat manfaat Ramadan dan tanda kita telah lulus Ramadan keluar tu bukan pada bilangan rakaat semata-mata. Tetapi kita telah dapat apa yang Allah sebut dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 183, iaitu la'allakum tattaqun tu. Takwa tu. Dan takwa ayat mudah nak faham ni sebabkan ringkas je. Takwa ni maksudnya dia God conscious. Dia sedar tentang Tuhan sedang melihat dia. Dia berhati-hati dengan percakapan dia. Dia berhati-hati dengan penglihatan dan pendengaran dia. So kalaulah kita keluar Ramadan, mungkin kita tak mampu nak solat sebanyak masa Ramadan, tak baca Quran sebanyak bulan Ramadan. Tapi tanda kita telah dapat manfaat daripada Ramadan. Kita tidak bertuhankan Ramadan. Di luar Ramadan, kita semakin berhati-hati dengan apa yang kita buat dalam kehidupan kita. Nak tulis, fikir dulu Allah suka ke tak? Tak suka, tak payah tulis. Nak tengok sesuatu, Nabi suka ke tak? Nabi tak suka, tak payah tengok. So itu tanda orang telah pun dapat manfaat, dia bertuhankan Allah. Masya Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Jadi kepada para pendengar, inilah dia Bicara Rahmah versi Aisar, di mana dalam mesej yang Ikram nak bawa iaitu asas Islam Rahmah, menceritakan, membawa naratif bahawa Islam adalah agama yang manusiawi. Islam adalah agama yang untuk semua, kan, untuk orang yang sangat kata apa, hebat dalam beribadah, dalam bekerja, dan juga untuk orang yang baru berjinak-jinak dalam agama, untuk orang yang dah lama tak solat. Islam untuk semua. Macam Ustaz cakap tadi, bukanlah maksudnya kau nak kembali kepada aku tu kau dalam keadaan suci kan, siapa kata kan, tapi maknanya kita memang kena kembali kepada Allah dalam keadaan apa sekalipun kan, dalam keadaan apa sekalipun, dalam kita sedih, dalam kita senang, kita kena kembali kepada Allah SWT. Jadi itulah dia. Jadi boleh tarik sikit. Jadi inilah dia buku Asas Islam Rahmah Aisar yang kita dah tulis. Dia ada 5 orang penulisnya, menceritakan secara basic dan asas tentang Islam itu sendiri, yang Islam yang rahmah, Islam yang moderate, yang inklusif. Kan kadang kita dengar banyak orang cerita pasal inklusif rahmah ni, tak faham. Beli buku ini, dia ada dalam bahasa Melayu, ada dalam bahasa Inggeris, ada dalam bahasa Cina, dan ada dalam bahasa Tamil, dan ada juga versi untuk para mu'alaf yang kita collaborate sekali dengan Hidayah Center. Dan insyaAllah dalam perancangan kita mungkin nak buat dalam bahasa-bahasa lain pula, dalam bahasa Khmer,
ataupun dalam bahasa negara-negara lain, sebab kita nak sampaikan Islam. Tugas kita ni Malaysia ni, bila saya banyak merantau, seperti macam ya Allah, harapan dia terhadap Malaysia ni sangat besar. Dunia ni harapan dia terhadap Malaysia sangat besar untuk membawa Islam ni. Kita di negara kita ni sangatlah senang untuk mengamalkan Islam, menyebarkan, boleh buat podcast video semua. Sedangkan di luar sana mereka kan sangat susah untuk mengamalkan agama Islam. So kita sebagai umat Islam banyakkan bersyukur dan kita faham Islam dengan lebih dalam dan kita sebarkan sebanyak mungkin. Jadi itu saja saya nak ucapkan terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustaz. Dan insyaAllah kalau ada masa kita boleh kolaborasi lagi lepas ni dalam program-program yang akan datang. InsyaAllah. Jadi itu saja, yang baik datang dari Allah, yang buruk datang daripada kami sendiri, daripada saya sendiri. Selamat menyambut dan menjalani ibadah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.